عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كل التباريك تجري هيا وبها كل الدعاء إلى ربانين الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري كل التباريك تجري هيا وبها كل الدعاء إلى ربانين الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كل التباريك تجري هيا وبها كل الدعاء إلى ربانين الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري كل التباريك تجري هيا وبها كل الدعاء إلى ربانين الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري
Kau diri sendiri. Nanti punya unit ada sampai tapi abang. Lain negeri lain. Tak, kopi dulu. Breakfast Relax. Memang relax. Today is the last day. Lain. Dah. Apa perasaan anda? Perasaan tengah mix feeling. Mix feeling. Go je lah. Go je dah sampai. Salam. Ha? boleh lah. Ha? Lincah sampai. Tak sangka lah sampai pukul 9. Buat lagi lambat. Lis ni mana Lis? Lepas subuh tadi. Lis mana Lis? Dia on the dot. Power lah. Pada tuan-tuan dan puan-puan di perkarangan rumah Abang Jamin Serban untuk sama-sama kita meraihkan majlis. Untuk itu saya menjemput terlebih dahulu ahli keluarga terdekat kedua-dua pengantin untuk mengambil tempat di ruang acara di hadapan mengenakan pakaian berkala soft yellow pada hari ini juga. Baiklah, sekali lagi dijemput dan dipersilakan ahli keluarga terdekat mendapatkan tempat di ruang acara di hadapan pelaminan dan berkala soft pink untuk mendapatkan tempat di ruang acara di dan mempersilakan juru nikah pada pagi ini iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Mankai untuk mengambil tempat diiringi oleh wali pengantin. Diiringi ayahanda dan bonda tercinta Encik Malik dan Selamat dan juga Puan Putri Teratai binti Dasoki dipersilakan.
Sidang hadirin yang dikasihi, adat tuan, adat berserah, adat bersirih, adat sejarah, disulam kalimah, teguh makrifah. Majlis mempersilakan pula pembawa dulang-dulang untuk masuk ke ruangan pelaminan dengan membawa dulang. Apa tanda serembar maldu? Nampak seringnya. Apa tanda pengantin baru tersipu malu nam di ruangan pelaminan diiringi ibunda tercinta Puan Zazarina binti Jaafar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Allahumma inna as'aluka bi anna asyhadu annaka anta lahu la ilaha illa al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dihormati Encik Zuhairi bin Muhammad Noor dan juga Puan Zazarina binti Jaafar, ibu bapa pengantin perempuan selaku tuan rumah kepada majlis perkahwinan yang indah pada pagi ini. Yang dihormati Encik Malik bin Selamat dan juga Puan Putri Teratai binti Dasuki, ibu bapa pengantin lelaki. Yang diraihkan kedua pasangan mempelai Muhammad Taufik bin Malik dan pasangan hatinya Zamira Ashikin binti Zuhairi, ahli keluarga daripada kedua-dua belah pihak dan para tetamu yang dihormati sekalian. Bagi pihak keluarga Encik Zuhairi bin Muhammad Noor dan juga Puan Zazarina binti Jaafar, semua tentang penjemputan pada pagi ini. Sesungguhnya kehadiran para tetamu sekalian amatlah bermakna dan dapat meningkatkan lagi majlis pernikahan mempelai pada pagi ini. Hadirin mulakan, kalau tidak kerana bulan, tidak bintang terbitnya tinggi, kalau tidak kerana tuan, tidak Tok Kadi hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertama ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pengurusi majlis kerana memberikan kesempatan bagi saya untuk mengendalikan istiadat pernikahan antara kedua mempelai pada pagi yang berbahagia ini. Kedua mempelai yang terdiri daripada Muhammad Taufik bin Malik dan pasangannya Zamira Ashikin binti Zuhairi. Dan diucapkan selamat datang kepada semua para rombongan daripada kedua belah pihak, lelaki dan perempuan.
kita berkumpul di rumah yang paling indah di tempat ini, iaitu rumah Abang Jamil 1. Ada 2 buah rumah Abang Jamil ini, ya. Dan katanya seluruh Malaysia ini ada berkumpul, ya. Tidak lain dan tidak bukan untuk akan nikahkan kedua bakal mempelai kita ini, dan diharapkan, ya, setelah termaktub ijab dan kabul antara kedua bakal mempelai kita, mudah-mudahan Allah merestui, ya, pernikahannya, dan panjanglah hendaknya jodohnya hingga ke akhir hayatnya, insya-Allah. Dan sebelum kita mulakan acara pernikahan, ya, ada beberapa ketentuan yang perlu kita penuhi dulu, ya. Pertama-tamanya saya minta, ya, wali daripada pengantin perempuan, ya. Jadi kamu setuju atau tidak kan? Kalau dia setuju, minta dia tanda tangan bahagian pengantin perempuan. Yang Mira tekan kuat sedikit, ya, sebab ini borang ada carbon, ya, carbon nice. Baiknya adalah pandang dulu pakai situ, ya. Okay. Pandang dulu situ. Okey, dia tekan dah. Okey, macam-macam lah perkara yang telah diberikan dalam kursus itu, iaitu bekalannya untuk saya harap, ya, kalau tidak dapat, tidak menghadiri kursus selama 2 hari, saya rasa, ya, tak dapat, sehingga tidak boleh kita adakan perkahwinan, ya. Begitu pentinglah, ya, ilmu tentang bela perkahwinan itu bagi para pendidikan, ya. Apa tu, tambahanlah kepada apa yang telah kamu pelajari, ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu mudillah wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menghalalkan nikah dan mengharamkan zina, ya, sebagaimana yang dilukiskan dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sekali-kali kamu menghampiri zina, apalagi melakukannya, sebab zina itu satu perbuatan yang amat buruk dan keji dilihat dari sudut agama kita, ya. Dalam sebuah firman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minha rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kualah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yang ini Adam, dan daripadanya Allah telah menciptakan Hawa, iaitu isteri Adam, dan daripada keduanya Allah telah membiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, jangan menyebut Allah, yakin. Dan Rasulullah SAW bersabda pula, "An-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maksudnya pernikahan itu, kata Rasulullah, adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak gemar kepada sunnahku, dia pergi ke ya. Setengah daripada hikmah perkahwinan semata-mata ialah untuk meramaikan zuriat dengan benih yang suci. Itu maksud yang pertama, hikmah perkahwinan itu. Allah berkehendakkan tiap perkahwinan itu berpanjangan hidup antara pasangan suami isteri, ya, dan penuh kasih sayang dalam keadaan aman, tenang, dalam keadaan ada jalan keluar. Kalau dah tak boleh lagi lah, ke depan tak boleh, ke belakang tak boleh. Tetapi jalan keluar ini berbunyi abghadul halal ila Allah talaq. Maksudnya sebenci-benci perkara yang halal. Itu halal tapi amat dibenci, ialah menceraikan isteri, menjatuhkan talak kepada isteri, ya, itu bagi suami, ya. Tak boleh berbuat lagi lah, ya. Tapi walaupun putus hubungan antara isteri dan suami, tetapi ada keturunan anak dan sebagainya, itu tak boleh, ya, tak boleh diputuskan. Anak tetap anak kita, ya, tapi tidak digemari. Itu yang tadi. Jadi harus berfikir panjang, ya, supaya tidak berlaku apa tu perkara yang tidak digemari, ya. Kemudian diharapkan apabila telah termaktub ijab dan kabul antara kedua kamu, ya, diharapkan akan berpanjanglah, ya, berpanjanglah jodoh pertemuannya, ya.
Kalau bercerai tadi, apa sebabnya tak boleh bercerai itu? Yang paling penting sekali ialah anak-anak tidak mendapat kebahagiaan daripada kedua orang tuanya, ya. Jadi diharapkan, ya, seutas gelang emas dibayar tunai ataupun seutas gelang emas tunai, ya. Sudah saja. Dan selawat atas Nabi SAW, ya. Mudah-mudahan pernikahan ini direstui Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Muhammad Taufik bin Malik, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Zamira Ashikin binti Zuhairi dengan mas kahwin seutas gelang emas tunai. Aku terima nikah Zamira Ashikin binti Zuhairi dengan mas kahwin tunai. Seutas gelang emas tunai. Muhammad Taufik bin Malik, aku nikahkan engkau dengan anak Muhammad Taufik bin Malik. Ya, saya. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Zamira Ashikin binti Zuhairi dengan mas kahwin seulas gelang emas tunai. Aku terima nikah Zamira Ashikin binti Zuhairi dengan seutas gelang emas tunai. Dengan mas kahwin seutas gelang emas. Taufik bin Malik. Ya, saya. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Zamira Ashikin binti Zuhairi dengan mas kahwin seutas gelang emas tunai. Aku terima nikah Zamira Ashikin binti Zuhairi dengan mas kahwin seutas gelang emas tunai. Alhamdulillah. Boleh. Alhamdulillah, walaupun buruk tapi pada akhirnya sempurna, ya. Sekarang kamu telah sah menjadi pasangan suami isteri yang sah, ya. Pasangan suami isteri yang sah jelas, ya. Baca apa ni? Baca lepas sekali namanya, ya. Baca perempuan, ya, dan isteri dengar, ya. Suami kamu membaca lepas sekali. Ganti lelaki telah melepaskan tali seperti berikut. Saya dengan ini mengaku bahawa apabila saya meninggalkan isteri saya Zamira Ashikin binti Zuhairi membuka tanggalan pasport 920901458892 selama tempoh 4 bulan hijrah berterusan dengan sengaja tanpa nafkah atau saya hilang kepada tempat yang tiada diketahui akan hidup atau matinya saya atau saya telah menyebabkan kecederaan kepada tubuh badannya dan dia kemudian membuat pengaduan kepada mahkamah syariah dan mahkamah selepas siasatan yang wajar mendapati ianya benar, maka jatuhlah atasnya satu talak. Itu, ya. Tapi diharapkan tidak ada berlaku apa-apa, ya. InsyaAllah. Tangan. Tarikh ini 18. Saksi
panggillah sayang-sayang ke yang ini ada kertas hijau. Ini walaupun kertas ni very important dia, important. Kalau pegawai negeri pergi bawa, dia bawa ini, kalau tidak nanti you kena tangkap cegah. Ya, ingat tu bawa. Dia ni sebenarnya walaupun simpul tapi dia tak ini tempat ni boleh orang ni ya. Dia serahkan di sana, you boleh tunjuk yang original ya. Tempel ketemu ya. Minta pada saya ya, orangnya akan saya hantarkan. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah ya. Kita telah dapat menyempurnakan satu peristiwa, iaitu kahwin ya. Kahwin menunaikan apa tu sunnah Rasulullah. Kalau tidak mau kahwin ingat tuan-tuan dia ada ancaman itu, kita tak dapat nak masuk golongan Rasulullah. Ini tenangnya kan kahwin insya-Allah. Tapi sebagaimana yang saya kata tadi, ingat perkahwinan itu biarlah berkekalan hingga ke akhir hayat. Ya, digemari Allah ya. Ada orang suka kahwin pula. Di Negeri Sembilan ni tuan ada 12 suku. 12 suku sampai 12 suku dia kahwin. Tapi tak kekal. Tak guna ya. Biar satu tetapi berkuat insya-Allah ya. Mudah-mudahan sama-samalah kita doakan kedua mempelai kita ini, didoakan juga agar padu rezekinya yang kuat insya-Allah. Sekian, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warisan semula mic ini kepada terima kasih dan tahniah. Terima kasih diucapkan kepada jurunikah pada pagi ini yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abang Melkair, yang bagi Datuk dijemput dan dipersilakan untuk ke ruangan makan bagi menikmati hidangan ringan yang disediakan. Dan bagi tuan-tuan dan puan yang lain, dimohon untuk terus kekal bagi acara seterusnya. Ikatan dua hati di antara kedua pasangan mempelai Muhammad Taufik bin Malik dan pasangan hatinya Zamira Ashikin binti Zuhairi mendapatkan restu bonda pengantin perempuan terlebih dahulu. Dipersilakan. Dan juga mas kawinnya kepada isteri tercinta Zamira Ashikin binti Zuhairi. Dipersilakan. Dan kini kita persilakan pengantin lelaki untuk menyarukan gelang tangan emas kepada isteri tercintanya Zamira Ashikin. Dipersilakan. Boleh tak tu? Gigi nampak? Boleh cik. Tahun sekali tu anniversary. Dan kini kita persilakan Zamira Ashikin untuk menyalurkan cincin perkahwinan kepada suami tercinta Muhammad Taufik bin Malik. Dipersilakan. Slow, enjoy your moment. Okey, lama sikit Lama sikit
Banyak fotografer ni, lama sikit. Banyak fotografer ni. Ayah dan bonda pengantin lelaki dahulu dan juga Cik Malik dan juga Puan Putri teratai ke pentas pelaminan merakam gambar kenangan bersama pasangan mempelai. Dipersilakan. Pelaminan. Dipersilakan. Dijemput ke pantai pelaminan. Rombongan keluarga pengantin lelaki ke pentas pelaminan. Dipersilakan. Ada lagi ahli keluarga pengantin lelaki yang berada di luar sana dijemput. Boleh saya dapatkan seluruh ahli keluarga pengantin lelaki yang berada di luar sana untuk berada di pentas pelaminan merakam gambar kenangan bersama pasangan mempelai. Dipersilakan. Badan sisi ke dalam sini? Okey, ada lagi ke ahli keluarga? Okey, jemput ke pentas pelaminan. Boleh eh? Okey. Yang belakang tu kalau boleh antara yang depan so that boleh nampak muka dia. Alright. Alright. Make sure nampak muka lagi. Alright, ready? 1, 2, 3. Sorry, one more. 1, 2, 3. Nice, one more. Alright, 1 freestyle. Alright. Okey, sekejap. Pengantin dua duduk. Mak ayah duduk. Yang muda-muda single-single boleh duduk lah. Kita satu lagi dulu. Boleh eh? Okey. Yang berdiri, sisi badan anda menghadap pengantin, muka pandang kamera. Ini petua dapat kurus dan gambar ni. Boleh eh? Okey, stand by. Alright, ready? 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Alright. Baik, terima kasih diucapkan kepada rombongan keluarga pengantin lelaki dijemput untuk terus mendapatkan hidup. Berdiri sebelah masing-masing. Okey. Makan bang, makan. Malik dan di depan Putri Teratai bergambar di pentas pelaminan. Okey, dah lagi boleh. Kita mau dulu. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okey, number 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2. Blouse boy tangan macam ni boleh?